Assalamualaikum, selamat petang sahabat-sahabat. Okey, hari ni hari yang ramai ni. Oh, jangan tunggu yang biru lambat sangat, ambil yang putih je lah. Okey, hari ni hari yang dinanti-nantikan, 8 Oktober 2025. Okey, jam 7 petang. Saya berada di KTM Motor Sehat KL ni, KTM KL. So, kita nak ambil motor yang dah kita order sama ni. So hampir 4 bulan lebih lah, hampir masuk bulan kelima. So akhirnya sampai ke motor yang kita nanti-nantikan. Ini dia geng, itu dia Zontes 368G. Okey, yang ni ke? Ini motor. Alhamdulillah. Abang nampak Weh, cantik juga warna putih ha. Cuci murni lagi abang. Oh, bini aku kata tak apalah, ambil lah warna putih tu. Nampak sangat nak tunggu warna biru. Putih pun putih lah. Okey, ni antara stok-stok yang dah masuk lah. Banyak warna putih. Banyak warna putih minggu ni masuk di KTM Premium KL. So tengok ramai-ramai putih ni, nampak cantik tak? Nampak suci murni putih. Ngam. So sementara tengah tunggu motor saya disiapkan, kita settle dah apa yang patut dah. Guys, Assalamualaikum. Saya Adi hari ni bersama Encik Kas dengan motor baru dia. So kita akan explain macam mana nak guna motor ni. So, dekat tangan abang ada 14 butang daripada kiri sampai kanan. Ujung sana ada passing light, high beam, emergency, spotlight, turn signal, on, setting mode, traction control, seat, power on, eco mode, ignition, starter, heater grip. 14 Dah butang, jangan lupa. Tambahan bawah ni pemegang anti ais. Untuk mana? Tuk, tarik atas. Oh yo. So, macam mana nak on motor ni? Pertama sekali motor ni keyless, bukan macam motor-motor lain tu. Tekan sikit. Kalau nak off, tekan 5 saat. Ada bunyi kunci ni kat mana? Sorok. 5 saat. Okey. Auto lock bos. Oh, tak payah pusing ketak-ketak basuh lah. So, lock dulu. Yang 5 tu. Itu pun kalau jadi dulu. Tak masuk. Okey. Buka dulu. Macam mana nak start motor? Ignition macam biasa lah. Buka nak kita je lah. Ini maksudnya ni aku tahu lah. Macam biasa semua. Pertama, buka. Off ini. Setting dia tekan 5 saat. Mana atas? Set. So you ada 5 page. So you ada settings, interface, information, camera dengan ABS. Okey. Setting dulu, setting cam dulu. Gerak dia mana? Oh, tu ya. Set tu. Set remote, so dia kena bersabar sikit. Yang macam pakai Nokia. Bluetooth ni yang saya ajar masa service. Ni unit atau nak pakai bahasa apa? Brightness, ini lebih auto lah. And setting kedua, you ada interface, you ada sport mode, you ada sport punya speed, star, adventure, city. Ni bukan app, after service kita ajar. Standard dulu. Then you ada information, any masalah motor dia keluar sini, any error dia keluar sini. Jadi sebelum pun kita nak reset sini. Kalau tak tahu apa, reset sini je, sensor. Okay. Kamera, boleh tengok sini, tengok kamera depan. 2K Sony mirror sensor. Belakang pertama. Dia auto record ni. Auto record every minute. So nak tengok ni.
Tapi apa lah, download lagi lah tak asal app ni kan. Okay, ni on off ABS kat sini. Oh. Okay. Keluar balik. Macam mana nak buka tangki minyak? Motor kena off tapi on speed, off engine. Opak. Oh, big swing tu. Jangan start engine. Yes. Oh. Opak. Okay. Oh. Kalau engine hidup, ada buka kan? Cuba dulu. Dulu. Tu mesti kau tak boleh mana buka kan? Bunyi dia kat tepi ni ada latch. Oh, tu okey. Kunci abang ada. Dua. Tahu. Dua kunci. Satu lelaki, satu dulu. Ya. Sedikit bukan ni semua dalam sip lah. Oh, dia macam jam tu kan? Yes. Charging port apa ada 6? Nak tahu. Cukup. Ini cukup dah. Betul kat mana? Ni dua. Ni dua. Sip dua. Ni dua. Ini untuk servis. Dan warranty book. Servis dia setiap 4,000 km. First service 1,000 km. Okay. Itu kit semua dalam ni. Klik poyo-poyo pun ada. Oh. Boleh tambahkan Vespa. Jadi dia. Okay. So ni boleh buat 20 piece. Selain tu Nak buka seat kena hidup dia Ya. start juga kan? kunci dekat boleh buka. Okay. Selain tu itu aja. Okey. Dah lain. Tinggal nak suruh ambil gambar. Pilih balik. Apa benda? Analisis kan? Okey, itu dia. Okey geng. So itulah sedikit informasi daripada Adi ya. So alhamdulillah lebih kurang dalam 4 bulan saya menantikan jentera idaman saya akhirnya hari ni 8 Oktober 2025 depan mata saya zone test kena 8G warna putih. So asalnya saya pilih warna biru tapi lambat sikit kali tu. So saya tukar pilihan warna putih. So putih pun cantik tu nampak kunci pun pagi cantik putih kan. So alhamdulillah terima kasih pada Adi ya yang banyak bantu buatkan pada P2Z sampailah motor saya sampai. Okay, terima kasih pada Adi. So pada korang yang nak order booking zone test dengan 8G ni boleh cari Adi lah. Nanti saya akan share nombor kat YouTube. Okay geng, okay, terima kasih nonton. Jangan lupa klik like, komen dan subscribe. Bye bye.